Hey, Assalamualaikum. Hari ni aku nak unboxing helmet NHK S1GP Pro Road Fighter guys. Special sikit helmet ni. Bismillah. Ini visor standard dia yang dia akan kasih. Standard visor dia akan kasih lah. Size L. Sebab masa tu size M tak ada stock. Tapi ngam je L dia. Tak ada beza sangat. So ini dia. Kau akan dapat bag helmet. Dalam kotak dia pun dia akan kasih buku lah macam biasa. So kita buka. Bismillah. Inilah dia helmet. Ini dah terus tukar visor dia. Baru ngam sikit dengan colour dia. Kenapa aku pilih helmet ni? Sebab satu aku nak warna dia. Warna dia bukan warna solid biasa tau. Dia adalah laser red glossy. So kalau korang tengok dekat-dekat, dia punya warna merah tu bukan merah biasa-biasa, macam ada kilat-kilat, kita campur hitam sikit. Visor panjang, so tutup panjang sikit muka dia. ECE 22.06. 22.06. Aku suka helmet ni, dia ada double visor. Terakhir sekali dia punya spoiler lah. Spoiler nampak lagi sporty, nice. Aku ambil helmet ni sebab dia orang tengah promo sekarang. Kalau korang nak dapatkan juga helmet macam ni, boleh contact Durian Bikers Puchong guys. Bye. Assalamualaikum.